Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta meresmikan program sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia tahun 2024 peringkat Negeri Selangor. Terima kasih. Selamat datang ke Majlis Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia Peringkat Negeri Selangor tahun 2024. Pada tahun ini, sambutan SPBS diadakan di Laman Rekreasi Tasik Tamban Ampang Jaya, di mana pemilihan lokasi ini adalah bertepatan dengan tema sambutan, iaitu sedaya upaya membina bandar mampan dan pintar. Acara ini adalah merupakan acara tahunan yang disambut setiap tahun pada 8 November di seluruh dunia bagi meraihkan profesion perancang bandar. Lokasi ini dipilih kerana ia merupakan salah satu kawasan penempatan berkepadatan sederhana dan tinggi yang strategik, namun masih mengekalkan persekitaran desa dan hijau di dalam bandar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur berteknologi tinggi. Laman Rekreasi Tasik Tamban ini juga merupakan simbol kemampanan dan berdaya huni kerana ia menjadi pusat tumpuan penduduk setiap hari dari latar belakang yang berbeza datang untuk beriadah, untuk bersosial bersama keluarga dan rakan-rakan bagi meningkatkan kualiti hidup, kesihatan dan kesejahteraan bersama. Bertepatan dengan tema sambutan pada tahun ini, sedaya upaya membina bandar mampan dan pintar, Patik bagi seluruh profesion perancang bandar di Selangor bertekad memberikan komitmen dan perkhidmatan cemerlang dalam perancangan pembangunan di negeri Selangor yang inklusif serta berimpak tinggi. Kemakmuran dan kepesatan pembangunan di Selangor pada hari ini bukanlah sesuatu yang berlaku dengan sengaja atau kebetulan, tetapi merupakan hasil daripada perancangan dan pendekatan pembangunan yang teliti. Antaranya merupakan hasil kerja keras professional planners baik di peringkat negara maupun negeri Selangor. Ini bertepatan dengan pendekatan pembangunan secara menyeluruh dan seimbang yang merupakan teras pembangunan kerajaan negeri Selangor. Selamat menyambut Hari Perancangan Bandar Sedunia Peringkat Negeri Selangor tahun 2024.